Penguin emperor atau nama saintifiknya Epetenoides forsteri merupakan spesies penguin terbesar yang hidup di kawasan Antartika. Penguin ini dikenali dengan penampilannya yang sangat berbeza dan perilaku pembiakannya yang unik. Ini penguin emperor berada pada status vulnerable iaitu terancam dalam senarai merah IUCN. Seterusnya, habitat-habitat penguin ini mereka tinggal di kawasan yang dikelilingi laut yang sejuk, iaitu sekitar Antartika. Mereka bergantung pada ais laut untuk dijadikan tempat pembiakan. Tentunya daripada segi pembiakan mereka mempunyai pembiakan yang unik, iaitu pasangan penguin betina dan jantan akan bergila-gila menjaga telur mereka di bawah perut mereka yang dilindungi oleh libatan khas selama musim sejuk yang keras. Faktor-faktor yang mengancam penguin emperor adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar kepada penguin emperor. Suhu yang lebih tinggi di kawasan kutub menyebabkan pencairan ais laut yang mengurangkan habitat pembiakan mereka. Ais laut yang mencairkan tidak hanya mempengaruhi tempat pembiakan mereka, tetapi juga sumber makanan mereka, seperti ikan dan krill yang menjadi makanan utama mereka. Yang kedua adalah kekurangan makanan. Dengan perubahan iklim yang mengubah ekosistem laut, ada penurunan populasi krill, iaitu makanan utama bagi penguin, yang mempengaruhi rantaian makanan mereka. Kekurangan makanan boleh menjejaskan kadar kelangsungan hidup penguin ini. Yang ketiga adalah perubahan dalam corak pembiakan. Penguin emperor memiliki salah satu corak pembiakan yang paling menonjol di dunia haiwan, di mana pasangan penguin ini membiak di musim sejuk dan ekstrim dan menjaga telur mereka di bawah perut sepanjang musim sejuk. Namun, perubahan iklim yang menyebabkan suhu yang lebih tinggi boleh mengganggu kestabilan musim sejuk dan mempengaruhi kejayaan pembiakan mereka. Yang terakhir adalah gangguan oleh aktiviti manusia. Walaupun tidak begitu terjejas oleh pemusnahan habitat manusia berbanding beberapa spesies lain, penguin ini boleh terancam oleh gangguan manusia, terutama yang berkaitan dengan aktiviti penyelidikan dan pelancongan serta potensi pengenalan spesies asing. Seterusnya, kita akan melakukan langkah pemeliharaan. Untuk memastikan kelangsungan hidup penguin emperor, usaha pemeliharaan harus dilakukan, terutamanya dalam menangani perubahan iklim. Ini termasuk iaitu penurunan pelepasan gas rumah kaca, mengurangkan pelepasan gas rumah kaca untuk mengurangkan pemanasan global dan kesannya kepada habitat kutub. Yang kedua, pengurusan kawasan perlindungan laut, meningkatkan kawasan perlindungan untuk mengawal pemusnahan habitat dan menguruskan stok makanan kepada mereka. Yang ketiga, penyelidikan dan pemantauan. Penyelidikan berterusan mengenai perubahan iklim dan kesannya pada ekosistem Antartika serta populasi penguin ini. Kesimpulannya, penguin emperor Epetenoides forsteri berada dalam status terancam menurut IUCN Red List, dan mereka berdepan dengan pelbagai ancaman dari perubahan iklim dan kehilangan habitat semula jadi. Oleh itu, spesies ini memerlukan usaha pemeliharaan yang gigih untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dalam jangka yang panjang.